silent treatment adalah cara komunikasi yang sangat kejam. Tak boleh silent Aduh. treatment. Tell him. And suami pun sama. Kena beritahu, kena khabar apa sebenarnya yang tak puas hati tu. Sebab nanti kita akan buat lagi kesalahan. Kan kita bincangkan minggu lepas, ibadah yang paling panjang adalah rumah tangga kan. Betul. Bayangkan kita buat salah berkali-kali tapi suami kita tak tegur pun. Lama-lama dia akan meletup. Ada tau orang cakap macam ni. Saya kan doktor, saya tak naklah bercakap dengan dia. Kalau saya start bincang je pasal isu, jadi bergaduh doktor. Bila cakap pasal anak ni kan, ramai wanita ni, ibu-ibu ni sebenarnya dia tak boleh nak move on tau. Dia tak boleh nak move on pasal anak-anak. So everything is about anak-anak sebenarnya. Terima kasih semua yang join hari ni. Dr. Fazli dengan Dr. Azimah ucapkan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak cakap tajuk apa ni Dr. Fazli? Hari ni kita nak bercakap tajuk memproses emosi. Okay. Sebab dalam banyak-banyak Dr. Fazli punya sesi talk Dr. Fazli lah. Biasanya Dr. Fazli akan dapat jemputan untuk talk pasal mental wellness sebenarnya. Kesihatan jiwa. mental. Kesihatan mental lah. Jadi antara benda yang Dr. Fazli kupas pada masa talk tu adalah pengurusan emosi ataupun kita panggil sebagai EQ, emotional quotient. Kalau kebiasaannya kebanyakan mak ayah ataupun kita sendiri sebagai ibu bapa ataupun mak ayah kita yang dulu, apa yang dia belajar dekat sekolah berpaksikan pada IQ, intelligent quotient. Tapi akademik lah. Tapi tak ramai yang nak ambil extra effort ataupun usaha yang lebih untuk mempelajari macam mana nak menguruskan emosi dengan baik. Okay. Jadi Dr. Azimah, hari ni lah Dr. Fazli nak tanya sikit. Sebab 2-3 hari ni kan kita orang panggil ada cabaran dia. Jadi how do you feel, apa yang Dr. Azimah lalui sebenarnya yang mana kita boleh share kepada pendengar-pendengar yang lain ni pasal pengurusan emosi itu sendiri. Hari ni hari Rabu, Isnin Dr. Azimah kena dengan TikTok 80k follower account. Zas 1 saat habis. Yang ni akaun yang kedua kan, yang follower yang ramai. Yang first dulu bila bulan? Yang first kena dengan TikTok September 2025. Waktu tu 130k tau akaun. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Tak terkedu, memang terkedu kalau tanya. Terkedu tapi tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam speechless tau. Ya Allah, tak tahu salah apa. Susah sebenarnya kalau kita dalam hubungan rumah tangga pun, kalau kena marah, keluarga ke, mak ayah ke, suami ke, silent treatment. Dia tak cakap apa-apa tapi dia macam jauh dengan kita. Dia macam yang berlaku dengan TikTok ni lah kan. Dia macam marah kat kita tapi dia tak cakap kat kita apa salah kita. Dalam TikTok ni macam kena ban. Lepas tu dia tak bagi reason sebab apa. Bila kita tanya pun dia tak cakap. Korang bayangkan dengan suami ataupun dengan mak ayah kita, dia orang menjauh dengan kita tapi tak cakap apa-apa. Dia macam what's that? Okay, jadi apa yang kita kena buat sepatutnya? Jadi apa yang berlaku macam yelah, untuk nak dapatkan social media dengan follower yang boleh kata signifikan lah sebenarnya, 130,000 pada tahun lepas, and then 85,000 untuk tahun ni. Jadi apa yang sebenarnya kita cuba share dengan penonton ni, apa yang Dr. Azimah buat untuk nak handle that kind of emotion sebenarnya. Emosi tu memang berat lah kan. Bila kita sedih, bila kita rasa bersalah, bila kita rasa
speechless kan, emosi yang sangat berat. Apa emosi yang berat biasa? Kita kehilangan kan, betul tak? Bila kita rasa kehilangan, emosi tu sangat berat. Tak kisahlah hilang nyawa ke, hilang partner ke, hilang mak ayah ke, hilang duit ke, hilang. When you face losses, Losses. when you face losses, mengalami kehilangan, kita secara tidak sedar akan mula rasa itu salah kita. Guilty lah, rasa bersalah. Kita mula rasa kita insignificant. Kita rasa kita kecil je. Lepas tu kita rasa kita useless. Kita rasa kita tak berguna. Nampak tak? Tiga perasaan ni memang sangat berat. Jadi kalau kata kita nak terjemahkan lah, kita nak terjemahkan dalam hubungan rumah tangga tu sendiri, tadi kan Dr. Azimah ada sebut seolah-olah kehilangan akaun ni, lepas tu macam tak bagi tahu apa-apa, silent treatment. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada isu ni yang kita nak bawa masuk dalam rumah tangga sebenarnya? Silent treatment adalah cara komunikasi yang sangat kejam. Tak boleh silent treatment. Tell him. And suami pun sama. Kena beritahu, kena khabar apa sebenarnya yang tak puas hati tu. Sebab nanti kita akan buat lagi kesalahan. Kan kita bincangkan minggu lepas, ibadah yang paling panjang adalah rumah tangga kan? Betul. Bayangkan kita buat salah berkali-kali. Tapi suami kita tak tegur pun. Lama-lama dia akan meletup dan meletus. Sebab ada benda kan kadang-kadang kan, bila sebenarnya silent treatment ni bukannya kita sebagai pasangan lah. Ni pengalaman Dr. Fazli yang Dr. Fazli nak kupaskan kat sini. Sebagai seorang suami, bila kita mula-mula berkahwin dengan Dr. Azimah, bila Dr. Fazli mula-mula berkahwin dengan Dr. Azimah, of course lah kita kalau boleh kita nak tak nak sakitkan hati pasangan. Kita kalau boleh kita nak cuba untuk berdamai, untuk betul? supaya bahagia sebenarnya. Elak krisis kononnya. Tak nak ada krisis. Bukan elak krisis, tak nak ada krisis. Elak konflik tak nak ada konflik. tak nak. Bukan elak, tak nak. Tak nak konflik. Pelik tu. Bila kita ingat benda yang kita buat tu adalah benda yang baik ataupun benda yang noble, which is tak sakitkan hati pasangan, kita tak tegur kesalahan dia, tapi benda tu lama-lama dia menjadikan kita rasa makin memendam rasa. Menjauh, memendam rasa. Jadi sampai ada pasangan yang mana yang dia last kali masing-masing buat hal masing-masing. Sebab tak nak bergaduh. Niat tu baik. Tak nak sakitkan hati pasangan, tak nak ada konflik, tak nak bergaduh. Sampaikan yang aku buat hal aku, engkau buat hal engkau. Which is sihat tak sebenarnya tu? Bertahun-tahun pula tu? Sihat tak sebenarnya? Cuba tanya diri kita, sihat ke tak sebenarnya? Kalau kita dengan suami duduk satu rumah, tapi aku buat hal aku, kau buat hal kau. Kalau dari sudut psikologi kan, memanglah suami isteri tu ada hidup masing-masing. Suami ada bubble suami, isteri ada bubble isteri. Tapi bubble tu kena ada waktu dia overlap. Kalau lagi besar waktu overlap tu, lagi best lah sebenarnya. Sebab it makes your ties both stronger. Kan? Rugilah kalau macam kita duduk satu rumah tau, tapi kita makin menjauh, distant. Sebab tak nak menyakitkan hati pasangan masing-masing. Ada tau orang cakap macam ni. Saya kan doktor, saya tak nak lah bercakap dengan dia. Kalau saya start bincang je pasal isu, jadi bergaduh doktor. Biasanya isu apa yang biasanya akan mencetuskan konflik dalam rumah tangga sebenarnya? Perbezaan pendapat. Apa yang biasa pendapat biasanya? Financial. Biasanya kewangan. Kewangan. Lepas tu
Biasanya Cara pasal didikan anak. anak-anak. Hmm. Okey, lagi? Satu lagi perempuan suka. Kemas rumah. Selalu isu tu je. Korang carilah kat mana-mana. Memang bergaduhnya isu 3 tu je. Lepas tu kalau orang Ha. lelaki pula, dia nak me time. Hobi-hobi. Me time, yelah hobi lah. Nak pergi Ride mancing ke? lah, nak pergi ride Nak lah, sakok ke? nak apa, nak menyendiri Nak lah. mamak lah 3-4 jam sehari kan. Dia, bagi saya lah, Dr. Azimah rasa tak salah pun. Tak salah pun. Isteri ada concern isteri, suami ada concern suami kan. Let us talk about it. Dia macam let's talk. Sebenarnya perkataan dia, let's talk. Borak, bincang sampai lumat. Sebab akhirnya Tapi kan kebanyakan orang kan bila kita bercakap let's talk, okay, so dia macam pusing benda yang sama je. Dia pusing, lepas tu lagi cakap pasal isu anak lah, cakap pasal isu makcik kat kampung tu lah, lepas tu kawan abang kat pejabat ni lah. Jadi actually sebenar-benarnya okay. banyak yang kita bercakap adalah kita bercakap pasal orang benarnya. Oh. Jadi nak cakapnya kat sini adalah ramai orang yang bercakap bukan pasal diri kita. Diri kita ni bila Dr. Fazli dengan Dr. Azimah, of course lah kita bercakap pasal suami dan isteri. Jadi cuba kita tengok balik lah pendengar-pendengar sekalian. Cuba kita tengok balik bila kita bersama dengan pasangan, adakah kita bercakap bersama pasangan tentang kita, which is tentang diri sendiri dan juga tentang isteri macam Dr. Fazli ataupun Dr. Azimah bercakap pasal Dr. Azimah dan juga bercakap pasal Dr. Fazli sebagai suami. Ataupun adakah perbincangan kita bercakap pasal orang lain. Kadang tu dating 2 orang kan, suami isteri kan. Dating 2 orang dah, baby, anak tinggal dekat pengasuh. Tapi still bercakap pasal anak juga kan. Selalu macam tu lah. So macam rugi sebenarnya. Let's talk about us kan. Ya, betul. Kadang kena cari masa yang put aside. Letak kat tepi dulu pasal anak ke, pasal... Tapi bila cakap pasal anak ni kan, ramai wanita ni, ibu-ibu ni sebenarnya dia tak boleh nak move on tau. Memang lah. Dia tak boleh nak move on pasal anak-anak. So everything is about anak-anak sebenarnya. Jadi bukannya Dr. Fazli nak cakap kata ayah-ayah kat luar sana tak care pasal anak-anak. They care sebenarnya. Tapi apa yang Dr. Fazli rasa adalah mungkin dari segi kita nak menguruskan emosi kita, why not kita cuba untuk nak cater diri kita sendiri ataupun jaga diri kita dulu. Dia macam ni, kalau level of anxiety mak-mak dengan anak-anak ni macam ni. Ayah pun bukan tak sayang, dia ada juga. Cuma semoleknya lah kan, bila kita kahwin ni kita macam balance kan. Ayah naikkanlah sikit ingatan dia tu, jagaan dia tu, ruang dia tu untuk anak-anak dalam hati. Mak ni cuba let go sikit supaya suami isteri ni boleh bersama menguruskan emosi tu kan. Sebab mak-mak kan, sebab Allah buat macam ni, anak dalam perut mak 9 bulan. Bond, ties, ikatan antara anak dengan mak ni memang gini. Be it anak dekat Jepun ke, anak depan mata ke, dia teringat je anak tu walaupun anak dah pergi sekolah tadika dah pun. Mak teringat. Kadang-kadang masuk universiti dah pun. Kan? Even bekerja dah pun. Dia masih ingat lagi sebab anak tu pernah dalam perut dia macam tu. Tapi ayah ni bukan dia tak sayang. Tapi dia tengok mak ni dah take care, dah tak payahlah. Tapi kalau kita kurangkan sikit anxiety kita tu, masa kita sama-sama dengan suami kita tu okey je. Sebenarnya suami kita pun sayang juga kat anak kita tu. Cuma dia kadang dia tak tunjuk tau orang lelaki ni. Bukan takkan dia tak sayang anak dia, bukan anak bapak lain. Sayang anak tu, cuma kadang-kadang tu ni lelaki lah. Banyak Dr. Fazli punya pemerhatian, observation. Orang lelaki ni, satu, dia adalah makhluk yang simple.
which is kalau kata pasangan dia cakap kata, "Okey, bang buat ni." Contohnya sampah lah. "Bang, tolong bawa keluar sampah." Jadi dia pergi dekat tong sampah tu, diikat sampah, and then dia bawa keluar je. Letak tepi pintu Letak depan. tepi pintu depan, Tak pergi dan juga buang. yang mana sampah-sampah yang berdekatan dengan tong sampah tu dia takkan kutip. Sebabnya dia ikut kata bini dia tadi. Ya, dia cakap dia punya apa, mission oriented dia adalah dia dapat misi ambil sampah, bawa keluar sampah daripada rumah. Betul? So dia sangat simple. Jadi kadang-kadang bila terlalu simple oriented macam tu, sampaikan bila ada benda yang macam sekarang ni ramai isteri-isteri yang dah bekerja, berkarier, cari duit sama-sama. Jadi ada kadang-kadang tugasan yang sepatutnya milik suami. Suami sebagai provider, kalau ikut apa, Gender gender roles. roles lah. Suami dan juga isteri. Suami provider, isteri sebagai yang menjaga lah, manager ataupun yang House menjaga. manager. Jadi bila kita dah ada perubahan tu, isteri pun bekerja, suami pun bekerja. Jadi bila isteri pula bekerja, isteri tend to be bimbang pasal anak, cuba untuk nak mantapkan lagi kewangan keluarga, kerja dengan lebih bersungguh-sungguh, kerja lebih keras, dapat pendapatan lebih banyak It daripada sounds like suami. me. And then what happen adalah suami dia akan, okay, I can apa, tarik handbrake, so I can santai-santai, everything is in order. Jadi dia ada perasaan yang bila dia dapat mudah, dia akan mudahkan lagi. Itu observation Dr. Fazli lah. Oh, itu dari sudut jangan sampai jadi biawak hidup, cukup lah kot Dr. Semasa. Okey je lelaki nak santai-santai sebab memang korang suka santai kan. Perempuan ni biasa memang anxious. 80% wanita, kebanyakannya 80% wanita, ikut statistik 80% wanita lebih anxious, lebih bimbang daripada lelaki. Sebab emosi lah kan. Allah bagi kita emosi lebih daripada lelaki. Lelaki dia rational. So lelaki pun kalau isteri dah mula ambil beberapa tanggungjawab tu, dia tinggal tangan dia makin kosong lah. Dia macam tarik handbrake. Tapi Dr. Azimah punya standard, janganlah sampai dia jadi biawak hidup kan. Korang pandai-pandai lah, sebab benda ni dia tak ada dalam buku teks tau. Dia tak ada dalam buku teks. Sebab tu bila suami kita dah start santai, kita pun kena toleh belakang juga. Kiri kanan, tengok kiri kanan. Sebab bila 40 ni, bila umur 40 ni dia macam ni. Pampers anak dah tak beli. Susu anak dah tak beli. Banyak tu. Berapa ringgit agak-agak susu dengan pampers anak? Banyak juga masa tu. Pampers, susu, Tasca almost 2,000 right? Masa tu kita almost. Kalau susu tu macam seminggu dalam 100 lah. Tu pun pakai susu. Kalau S26 aku tak tahu itu pun lah. pakai susu Dash Lady lah. Seminggu. Banyak jimat bila anak dah besar ni, serius. Banyak jimat. Lepas tu pampers tu memang tiga 4 kali juga sebulan. Kita jaga-jagalah. Bila dah 40s ni sebenarnya duit makin ringan sebenarnya. Duit makin banyak. Tapi tanggungjawab finance tu makin kurang. So kat situ datang idea-idea nakal tu orang lelaki. Kalau perempuan dia terbalik. Dia dah rasa macam lega kan? Lega. Financially dia rasa lega. Suami rasa lega. Isteri pula makin anxiety kau. Anak lah, kerja lah, makin naik tinggi, hierarki. Anak lagi universiti. Isteri makin nak pakai duit banyak. Isteri makin anxious dengan anak. Suami pula makin lepak. Kau nampak tak tu apa maksud Dr. Azimah tu? Dia macam makin kosong tangan suami tu. Dia macam nak mencari je cawangan baru kan. Dia macam, aku boleh ni, tangan aku kosong ni, hands free ni kan. Anak dah tak ada nak pegang ni, pampers saya beli dah ni. Sebab tu kita sebagai wanita, tak kisahlah kan kita housewife ke, kita bekerja ke, tapi kita pun toleh lagi kanan. Sebab bila dah 15 years of marriage ni kan, Dr. Azimah pun dapat rasa perasaan tu sekarang. Sebab lega. Anak dah besar kan, duit pun dah ada sikit-sikit, bolehlah enjoy, gelak-gelak dengan pasangan. Jangan anxious sangat kot. Dan kena training lah, kena training untuk
sebab kita bercakap pasal menguruskan emosi. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah kalau boleh kita nak di setiap fasa kehidupan kita ni kan, Uh-uh. kita kena mula cakap kata belajar. Belajar macam mana nak contoh kita dah anak kita pun dah membesar, dah teenagers ada yang umur 9 tahun, 10 9 tahun tahun pun ada. teenager. 9 tahun is early Jadi teenager. apa yang kita boleh buat adalah kita pun dah perlu bergerak ke fasa yang anak kita dah mula membesar. Cara bercakap dengan dia orang, cara Betul. untuk kita nak Let go sebenarnya. untuk kita nak slowly emotionally kita nak let go Let dengan go. anak-anak. Let go anak-anak, tapi kita sebagai ibu Dr. Azman rasa let go anak-anak kita, let them. Let them lah, nak play football ke nak pergi jalan rumah kawan dia, let them kan. Kita dengan suami strengthen, kuatkan kita dengan suami. Tapi bukan bermaksud kita biar untuk ni apa semua benda, masih lagi dalam control environment. Cuma dari segi emosi pula adalah kita sebagai pasangan, betul, kita kena be transparent. Kena berterus terang dengan pasangan. Kalau marah, cakap marah. Kalau sedih, cakap sedih dan nangis. Kalau gembira, cakap gembira dan gelak-gelak. Tanya suami tu kan, abang, anak dah besar ni, abang nak baby baru tak? Tanya dia. So kadang-kadang dia orang senyap je. Ke abang rasa saya kena buat apa dengan abang ni? Kan anak dah besar kan, dulu anak tidur sekali ke apa. Ni tanyalah dia. Anak dah besar, we are going to next phase, new phase lah kan. Sebab kita dah ada nak ulang phase baru, phase lama masuk, ke ataupun nak pergi phase baru. Kan kena tanya suami, what we do, what we gonna do in this new phase. Adakah cukup sekarang ni ke nak upgrade ke? Dulu tu rambut warna hitam, kok sekarang dia nak color warna merah ke macam anime ke kan? Selera dia orang berubah tau. Bila dah umur 40 ni selera berubah. Dulu ada orang lelaki kan masa mula-mula kahwin suka naik kereta. Dah 40 ni dia menggedik pula nak naik vroom vroom vroom. Tu tanya suami kita. Baik dia naik dengan kita daripada dia naik dengan minah lain tu kan. Ataupun ada hak yang dulu okey je naik kereta, tapi sekarang ni tiba-tiba nak ambil lesen kapal terbang contohnya. Nampak tak? Contoh. Maksud Dr. Azimah ta'aruf. Never stop ta'aruf dengan pasangan. Sebab semua orang every fasa dalam hidup tu dia akan berubah. Tapi yang paling penting tajuk kita untuk pengurusan emosi ni pada Dr. Fazli, yang Dr. Fazli nampak adalah kita kena berterus terang dengan pasangan. Berterus terang. Kita ada 3 minit lagi. Macam mana nak berterus terang dengan pasangan? Dr. Fazli, 3 minit lagi. I give you 3 minutes. Kalau Dr. Fazli, Dr. Fazli punya tips lah untuk nak berterus terang ni. Yang pertama, Dr. Fazli kena prepare diri sendiri dulu. Yang pertama, bila Dr. Fazli nak berterus terang, Dr. Fazli kena turunkan ego dulu serendah yang mungkin. Turunkan kita punya defend kita ataupun kita punya cangkerang kita tu seminimum yang mungkin. Kalau boleh tak ada terus, and then barulah kita berterus terang. Sebab bila Dr. Fazli buat macam tu, Dr. Fazli akan dapat balik. Kalau Dr. Fazli cakap 1, Dr. Fazli akan dapat antara 3 hingga 5 points yang Dr. Fazli kena tadah telinga. Jadi that's why it is important untuk kita nak rendahkan ego kita sebagai seorang lelaki. Sebab kalau kata ego kita masih sama, biasanya itulah yang akan jadi perbalahan ataupun pergaduhan yang besar lah. Keyword is silent treatment adalah sangat kejam. Gana-gana pun kena cakap juga. Walaupun berkatalah benar meskipun pahit kan. Apa ayat dia bahasa Tapi tak tahulah, macam sekarang ni ramai orang lagi suka senyap, berkatalah tidak benar biarpun manis. Dia boleh buat kalau kita kahwin sekejap. Tapi sebab kita kahwin lama dan orang yang duduk sebelah kita tu bukan tak kenal kita. Kalau kita you must, kita kena belajar bercakap perkara yang sukar.
Kan emosi ni perkara yang berat. Terutama yang Dr. Azman sebut tadi. Rasa kehilangan, rasa kurang, rasa tak berguna. Semua tu perasaan-perasaan yang sangat berat. Kalau kita simpan je sorang-sorang, kita tak proses emosi, kita tak nangis, kita tak tulis, kita tak Okey, menjerit. macam mana Ha. perasaan bila Dr. Azimah lepas dapat cubaan yang macam ni kan? Sebelum dengan selepas bila dah meluahkan Menangis perasaan kan? lepas menangis tu. I feel like burden uplifted. Berapa persen daripada 100 before 90% I guess. 90%? Ada Masya lagi Allah. hari ni sedih lagi. After 2 days Tak, kan still- proses still- emosi, sedih, kena ban dengan TikTok. Ya, I feel 90% has gone to the air. Tapi selepas ada menangis. lepas menangis. Selepas menangis. Which is ramai sangat Ya Allah, daripada ya Tuhanku. kita, kalau boleh dia tak nak menangis. Sebab menangis bagi dia adalah satu kelemahan yang tak patut ditunjukkan kepada pasangan dan juga anak-anak. Tapi ada As simple as 10% that. lagi. Macam It's okay. marah tu ada lagi. That is human sebenarnya. Dia macam ni, kalau ada rasa, bila kita benda berat ni kan, tak kisahlah kematian ke, kehilangan ke, rasa kena marah ke. Kan Dr. Azman tengah sambung PhD, Dr. Azman ada exam yesterday pun. Macam kena belasah dengan supervisor semua, dia akan meninggalkan satu parut dalam hati kita bila orang marah, bila orang tegur, bila orang kutuk, bila orang tak puas hati dengan hasil kerja kita kan. PhD kan tesis kan. Memandang rendah kita. Memandang rendah kita. So it left a scar inside your heart. Tapi Dr. Fazli berpegang pada satu falsafah yang cikgu Dr. Fazli sentiasa cakap lah. Apa? When the life give you apa? Lemon. When the life give you something macam difficulties, Okay. don't ask it to be easier. Jangan minta untuk dimudahkan. Tapi kita minta untuk kita yang menjadi lebih kuat. Betul juga kan perkataan tu kan. When life give you lemon, make lemonade out of it. Okay. Yeah. When the life give you durian, then just eat Buat the crepe. durian. Buatlah crepe. Just eat the durian. So durian kan, kalau life give you durian, throw durian at you kan, macam kena durian. Tapi tak apa, aku kupas durian tu, Makan and je then lah makan durian tu. durian tu. Enjoy it. Sebab something yang bila kita dapat cubaan, Betul. musibah yang kita dapat, sebenarnya that is part yang Allah bagi kat kita, ataupun life bagi dekat kita untuk kita grow stronger sebenarnya. Whatever doesn't kill you makes you stronger. Yeah. Yeah. Yes. Yeay, kita tutup hari ni dengan kata-kata tu. Ulang sekali lagi. Apa? What doesn't kill you makes you stronger. Yeay. So us to be stronger than us to be easier. Jumpa lagi minggu depan. Bye bye.